Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hari ini kita akan belajar bidang akidah, unit 2, utusan yang mulia, iaitu kalau kita amati, ini merupakan salah satu daripada rukun imam, ya, salah satu daripada rukun iman yang kita anuti, iaitu beriman kepada Rasul. Utusan yang mulia, mari kita perhatikan dan bincangkan apa yang terdapat pada muka surat 91. Okey. Rasul ibarat bulan purnama, cahayanya terang seluruh alam, menyinari kehidupan kita semua menuju jalan kejayaan. Itu adalah merupakan pengenalan sebagai set induksi kita untuk pelajaran pada hari ini. Apakah perbezaan antara Nabi dan Rasul? Okey, ini Ustaz cuba memberikan persoalan yang perlu kita jawab bersama. Secara ringkasnya, perbezaan Nabi dan Rasul sebagaimana yang mungkin murid telah pelajari sebelum ini ataupun ini kali pertama mendengarnya. Nabi dan Rasul adalah sesuatu yang berbeza walaupun mempunyai peranan yang hampir sama. Nabi secara ringkasnya menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak diwajibkan kepadanya untuk menyebarkan. Manakala Rasul pula menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib disebarkan kepada umatnya. Itu adalah perbezaan yang utama yang terdapat pada Nabi dan Rasul. Secara ringkas, mari kita lihat kepada muka surat 92, Nabi dan Rasul. Nabi bermaksud, Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintahkan menyampaikannya kepada orang lain ataupun umatnya. Nabi seorang lelaki yang mempunyai yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamal dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Maknanya untuk diri dia sendiri sahaja. Tetapi dia tetap juga mengamalkan untuk menyebarkan kepada umat dia ataupun orang lain secara tidak wajib. Maknanya tidak wajib untuk dia berdakwah. Maksud Rasul ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain ataupun umatnya. Itulah bezanya. Lelaki sama lelaki, tetapi dari segi tanggungjawab, Nabi hanya untuk diri dia wahyu, manakala Rasul pula dia bertanggungjawab, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain ataupun umatnya pada masa tersebut. Jadi Rasul, 25 orang Rasul itu semua adalah penyebar ataupun pendakwah agama Allah. Mereka terima wahyu dan mereka mengajarkan kepada orang lain. Kita wajib beriman dengan Rasul. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Murid boleh baca di sana. Okey. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasul. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman,
tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini bermakna beriman kepada Rasul merupakan satu kewajipan kepada umat manusia ataupun umat Islam khususnya. Dalam rukun iman, beriman kepada Allah ataupun percaya kepada Allah, beriman atau percaya kepada malaikat, beriman dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan, iaitu wahyu yang disampaikan oleh setiap Rasul. Dan yang keempat, beriman kepada Rasul. Dan ada dua lagi rukun iman. Baiklah, untuk sekarang kita kena faham antara Nabi dan Rasul itu ada perbezaan, iaitu dari segi tanggungjawab menyampaikan wahyu. Nabi hanya untuk diri dia sahaja, manakala Rasul diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Okey. Kita wajib beriman dengan Rasul. Kita wajib beriman dengan Rasul. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya, muka surat 101, di mana kita lihat di sana nama-nama Rasul yang terdapat pada muka surat tersebut yang menceritakan tentang 25 orang Rasul. Okey, 25 orang Rasul. Nabi pertama Nabi Adam dan Nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatamu anbiya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada semua 25 orang Rasul yang wajib kita beriman kepadanya, dan kita kena hafal lah nama-nama Rasul tadi. Cuba murid perhatikan kepada nama-nama Rasul yang bertanda dengan warna kuning. Warna kuning itu nak menunjukkan tentang bilangan Rasul Ulul Azmi. Para Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dalam apa? Dalam menyampaikan Rasulnya. Mereka ialah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihimussalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Terdapat 5 orang lah Nabi Ulul Azmi, iaitu Nabi yang saya sebutkan tadi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salam, doa untuk semua nabi dan rasul. Sallallahu alaihi wasallam, doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ataupun selawat ya. Selawat serta salam kepada nabi. Alaihi salam digunakan untuk nabi-nabi selain pada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak berselawat kepada Nabi selepas kita menyebut namanya adalah orang yang sombong, ya. Contohi peribadi mulia para nabi dan juga rasul merupakan suatu sunnah yang perlu kita jaga. Jadi untuk hari ini Ustaz berhenti di situ. Kita membicarakan tentang perbezaan Nabi dan Rasul dan kita membicarakan tentang nama-nama Rasul,
25 orang dan kita kenal ulul azmi terdapat 5 orang Nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa di dalam berdakwah. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.